Hari ni saya ada buat kereta personal. Mileage dah 300 lebih. Dan menggunakan produk Zero Carbon rasa 2 botol. Yalah. Saya berada di Kuasi Rahsia lah. Yalah hos dia berada di sini. Hos dia berada di sini. Sabuk hos dia masukkan hos pan 2 untuk memudahkan kerja. Masuk 1 botol ni sehingga habis. Secara perlahan-lahan. Dalam pesona ni kita boleh buat 2 tempat. Mana 2 tempat tu kita boleh clear lah. Satu tempat sampai su, satu tempat nanti saya tunjuk. Mana dia dapat membersih ke 4 lubang pembakaran tu dengan secara bersih. Okey, saya katakan injak minyak untuk kali pertama untuk buangkan batu. Apa jadi di belakang? Okey, ni adalah botol yang kedua. Masukkan di hos belakang ni pula. Di hos belakang ni. Brake servo ni. Cabutkan hos dia, masukkan hos pendua untuk memudahkan kerja. Masukkan 1 botol juga sehingga habis. Secara perlahan-lahan. Lepas tu, sehingga habis. Lepas dah habis, kita boleh tekan injak minyak kereta kita secara perlahan-lahan untuk membuang karbon. Asap berkurangkan, kita boleh pandu seperti biasa. Okey, saya katakan injak minyak untuk kali kedua untuk buang karbon. Asap berkurangan, boleh pandu seperti biasa. Memasak kau ambil lah. Okey, ni tak bukti dia pada kesan penggunaan Zero Carbon. Nak exhaust belakang. Ambil jari kita. Seret belakang ni. Nampak tak kesan air tu? Bukan saya letak, memang benda tu datang pada belakang sendiri. Sedangkan enjin tu panas, ada air di belakang. Kerana karbon dalam enjin kita tu dah keluar di belakang. Okey, terima kasih.